senaman bagi you jalan tak sakit kaki, berdiri tak ada sakit kaki. Lama-lama jam-jam pun you tak ada masalah. Kuat kat betis, kuat kat peha, kuat kat lutut. Tak ada masalah dekat pergelangan kaki sana ataupun tapak ke tumit ke jari kaki, tak ada. Okey, keluarkan peha. Perut kemut, okey turun, angkat balik. Makin buat makin senang ini senaman ah. Mula-mula memang akan rasa sangat penat ah. Okey, rehat. Angkat biar masa ringan-ringan ah. Okey, sekarang buka peha you, lutut you kat tepi dulu. Okey, lepas tu turun. Okey, dah turun kita maintain ini, kalau mampu kita ke tepi lagi sikit. Sikit saja, sikit rasa. You akan rasa dekat mana ini. Wah, pegang tengok. Makin buat makin pegang punya masa bulat. Badan tegak, jangan ke depan. Ni macam suara tak ada rasa punya. Mari, badan tegak. Perut kemut. Pegang you punya punggung. Nice. Nice. Okay. Tapak kaki sakit normal. Itulah nak kasih dia kaki tak sakit. Ini senaman. Membantu punya. Perut kemut. Turun. Okay. Peha ke tepi maksimum. Baru you angkat tumit. Tepi-tepi. Badan stay. Jangan gerak. Jangan bokok. Jangan ke depan. Kita tegakkan perut. Tegakkan badan. Kemutkan perut. Keluarkan lima kaki. Sosok angkat you punya tumit. Okey, angkat slow-slow. Okey, turun. Okey, buka dulu. Okey, maintain. Angkat tumit dua-dua.